Pernahkah anda tertanya-tanya, mengapa orang Cina di Indonesia lebih fasih berbahasa Indonesia dan lebih terasimilasi? Sedangkan orang Cina di Malaysia lebih kuat dengan identiti Cina mereka sendiri. Adakah ini kerana dasar kerajaan atau sejarah? Hari ini, kita akan bongkar kisah sebenar tentang dua komuniti Cina di Asia Tenggara. Sama asal-usul, tetapi sangat berbeza cara hidup dan identiti mereka. Orang Cina telah berhijrah ke Nusantara sejak berabad-abad lamanya. Sejak zaman Kesultanan Melaka, pedagang-pedagang dari Cina datang untuk berniaga dan membina penempatan. Di Indonesia, mereka tiba di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Batavia, Jakarta, Surabaya, dan Medan. Di Malaysia, mereka menetap di Melaka, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, dan Ipoh. Namun, perbezaan mula timbul apabila pentadbiran penjajah mengambil pendekatan yang berbeza. Belanda di Indonesia mengamalkan dasar pemisahan, tetapi akhirnya memaksa integrasi selepas kemerdekaan. British di Tanah Melayu pula menggalakkan komuniti Cina mengekalkan sekolah, bahasa dan budaya sendiri. Inilah permulaan titik perbezaan besar antara Cina di Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, kerajaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto telah melaksanakan dasar asimilasi keras. Orang Cina dipaksa menukar nama kepada nama Indonesia, dilarang menggunakan tulisan Cina, bahkan sekolah Cina juga ditutup. Matlamatnya mudah supaya orang Cina menjadi sebahagian daripada bangsa Indonesia sepenuhnya. Sebaliknya di Malaysia, walaupun ada polisi Bumi Putera untuk membantu orang Melayu, kerajaan tetap membenarkan kewujudan sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC, Akhbar Cina, dan pelbagai badan kebudayaan Cina. Ini membuatkan komuniti Cina Malaysia terus mengekalkan bahasa dan budaya mereka tanpa paksaan untuk berasimilasi. Di Indonesia, generasi muda Cina membesar dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibunda mereka. Tiada sekolah Cina, tiada media Cina secara terbuka. Oleh itu, mereka fasih dan sebati dengan budaya nasional. Manakala di Malaysia, ramai anak Cina dihantar ke sekolah Cina, menonton drama Taiwan dan Hong Kong, dan menggunakan Mandarin atau dialek seperti Hokkien di rumah. Bahasa Melayu diajar di sekolah, tetapi bukan bahasa utama dalam kehidupan seharian mereka. Akibatnya, ramai yang kurang fasih berbahasa kebangsaan berbanding Cina Indonesia. Di Malaysia, orang Cina sering dilabel sebagai eksklusif atau bahkan rasis kerana mereka lebih cenderung berada dalam komuniti sendiri, sama ada dalam perniagaan, pendidikan atau sosial. Namun realitinya, ini berpunca daripada struktur masyarakat itu sendiri. Sekolah, vernakular, media, berasingan dan juga dasar-dasar ekonomi yang menyebabkan komuniti Cina lebih berdikari. Sebaliknya, di Indonesia, kerana asimilasi dipaksakan secara besar-besaran, orang Cina lebih cenderung untuk bergaul dan dilihat sebagai sebahagian daripada bangsa Indonesia, walaupun masih ada isu diskriminasi secara terselindung. Di kedua-dua negara, orang Cina sering dikaitkan dengan kejayaan ekonomi. Tetapi di Indonesia, trauma rusuhan 1998 di Jakarta menjadi titik gelap dalam hubungan kaum. Di Malaysia, isu-isu berkaitan hak keistimewaan Bumi Putera, DEB, dasar ekonomi baru, dan kuota pendidikan sering menjadi perdebatan. Namun, di sebalik perbezaan ini, kedua-dua komuniti Cina di Malaysia dan Indonesia tetap setia kepada negara masing-masing. Cuma pendekatan mereka berbeza. Seorang lebih nasionalis, seorang lagi lebih menjaga akar umbi budaya. Perbezaan antara Cina di Malaysia dan Indonesia bukan soal siapa lebih rasis atau siapa lebih patriotik. Ia adalah hasil daripada sejarah, polisi kerajaan, dan pengalaman sosial yang berbeza. Di Indonesia, Cina diasimilasikan secara paksa, manakala di Malaysia,
Mereka diberi ruang untuk kekal dengan identiti sendiri. Persoalannya, adakah kita mahu mengukur kesetiaan seseorang hanya melalui bahasa atau budaya? Atau patutkah kita belajar menghargai kepelbagaian tanpa memaksa semua menjadi seragam? Itulah soalan yang harus kita renungkan. Kalau anda rasa video ini membuka minda anda, jangan lupa like, share and subscribe channel kami. Tulis di komen. Saya bangga jadi rakyat Malaysia Indonesia jika anda setuju bahawa kepelbagaian itu kekuatan. Jumpa lagi di video seterusnya.